Assalamualaikum dan selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana bersama-sama di Majlis Pelancaran Colliver pada malam ini. Jadi jangan ke mana-mana kerana majlis akan dimulakan sebentar saja lagi. Jadi saya nak minta kepada semua untuk meletakkan emoji kegemaran anda di ruang komen. Jikalau anda teruja dengan majlis kita pada malam ini, jumpa anda sebentar saja lagi. Assalamualaikum dan apa khabar diucapkan kepada semua yang sedang menonton pada ketika ini. Sebelum kita memulakan acara, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan mungkin ramai yang pernah berjumpa sewaktu event mungkin 2-3 tahun lepas, sewaktu event live, waktu malam dinner yang kita telah berpesta pada ketika itu. Jadi saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Syafiq Chulan, hos anda, dan saya berharap anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin mengucapkan selamat datang ke majlis pelancaran yang gilang gemilang pada malam ini. Dan saya dapat lihat ramai yang tak sabar nak lihat produk yang cukup mantap dan cukup hebat. Tapi sebelum itu, saya nak menguji penonton-penonton yang sedang menonton pada ketika ini. Saya nak tanya dulu kepada semua penonton, soalan yang cukup mudah, cukup senang. Kalau anda tahu jawapan dia, sila tulis kat ruang komen sebab kita nak tengok berapa ramai yang tahu produk-produk pada malam ini. Dan kita akan tengok sekarang. Kita dapat lihat ramai yang tengah komen pada ketika ini. Baiklah, saya tanya dulu soalan. Okay? Dia tanya apa soalan? Okay. Soalan dia adalah, berapa produk yang telah dikeluarkan oleh TDC Holdings? Okey, jawab. Ikut turutan boleh, yang paling latest boleh, tapi saya tengok adakah jawapan-jawapan yang saya dapat lihat di sini. Okey, ada yang jawab C2 Joy, produk yang kita semua tahu, dan yang kedua ada yang tulis juga Safe and Joy. Okey, saya tengok satu lagi. Yang awal tadi ada tulis, okey, Berry Mix, betul. Yang baru sahaja dilancarkan 3 bulan lepas. Terima kasih. Nampak gaya semua yang sedang menonton, ejen-ejen dan juga stokis-stokis tahu tentang produk mereka. Terima kasih. Bagilah tepukan sikit kat diri anda yang berada kat rumah. Ya. Baiklah. Produk apakah, yang soalan malam ni adalah produk apakah yang bakal kita lancarkan? Saya tahu ramai yang nak tahu, ramai yang nak lihat, atau mungkin dah ada yang tahu. Jadi, apa kata kita saksikan sekarang? Wow, dan betul kepada mereka yang telah pun tulis di ruangan komen, betul tekanan anda. Kita sedang berada di majlis pelancaran produk Colliver oleh TDC Holdings Sendirian Berhad, dan pada hari ini terdapat pelbagai aktiviti dan agenda yang cukup mantap khas buat anda yang sedang menonton. Anda akan dihiburkan dengan persembahan dan juga menjadi, ini dengar baik-baik, anda akan menjadi individu-individu pertama di Malaysia menjadi saksi pelancaran produk Colliver. Dan saya tahu ramai di sini yang teruja dan ingin ketahui apakah itu Colliver dan juga khasiat-khasiat yang terkandung di dalamnya. Jadi produk-produk berkualiti tinggi oleh TDC Holdings tidak pernah mengecewakan. Jadi saya nak pesan kepada semua yang sedang menonton, jangan ke mana-mana sehingga ke akhir acara ini untuk melihat sendiri produk Colliver. Dan sambil itu, apa kata saya minta tolong sedikit tuan-tuan dan puan-puan kepada semua penonton, boleh tak tolong saya share, kongsikan acara live ini
di laman sosial anda supaya ramai lagi yang dapat sertai hari yang cukup bermakna ini dan dapat melihat sendiri kebaikan khasiat produk Coliva. Jadi seterusnya, saya percaya kualiti dan perkembangan produk-produk TDC Holdings bermula daripada pimpinan, bos yang hebat dan berwibawa. Seorang bos yang sangat mesra dan juga rendah hati. Dan sentiasa percaya rezeki yang diperoleh harus dikongsikan bersama semua. Jadi individu yang saya sebutkan ini, dah ramai dah mula tulis. Okey, anda dah tahu. Okey, tapi tahan sedikit. Individu yang saya akan memperkenalkan dan yang saya sebutkan ini, individu yang telah pun menjadi inspirasi dan juga pendoman buat mereka yang ingin berjaya. Dengan itu, tanpa melengahkan masa, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap anda semua bersedia. Dah bersedia ke belum? Tulis kat situ, dah bersedia ke belum? Baiklah, dengan ini saya ingin menjemput Ketua Pegawai Eksekutif TDC Holdings Sdn Bhd, Encik Muhammad Hafizuddin Hugh bin Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan very good evening. Terima kasih Syafiq Chulan. Anda semua dah rasa berry mix is very delicious, right? Rugi bagi yang belum bercuba. Manfaat dan khasiat pun cukup banyak. Sejak hari pelancarannya pada 31 Julai sehingga kini, lebih 80,000 kotak berry mix sudah terjual. Syabas dan tahniah atas kesungguhan para pengedar, kepercayaan pengguna dan juga usaha keras tim media dan tim kaki tangan TDC. Namun, sambutan hangat ini bagi saya tidak lagi menjadi tali ukur kejayaan sesuatu produk tersebut. Bagi orang yang dah lama mengenali saya, fokus saya dan TDC adalah pada repeat order. Benchmark dan sambutan produk bergantung kepada kekerapan pembelian ulangan produk tersebut. Bukan bonus mahupun pembelian kali pertama. Saya masih membuat pemerhatian dan bersyukur kerana sudah ada banyak testimoni tentang berry mix. Paling membanggakan saya, sudah ada yang membuat penghantaran sehingga ke Singapura dan Jepun. Malah ada yang berkongsi di media sosial tentang pengalaman pengguna mereka. Yang pasal daya bakar, Sasifalax, Talita Tan dan Jananing itu kita tak kira lah sebab mereka masih belum menjadi Platinum Director. Susu merupakan minuman yang cukup sinonim dengan kehidupan mamalia dan manusia. Kita dibesarkan dengan meminum susu mengikut kepercayaan berbagai jenis agama, sama ada Islam, Kristian, Hindu ataupun apa jua agama pun. Susu dikisahkan bakal dibekalkan di syurga kelak. Malah ada istilah sungai susu diberikan di berbagai agama. Mengikut riwayat kitab-kitab Buddha yang masyhur, Siddhartha, seorang raja yang juga digelar sebagai Gautama Buddha, semasa dalam perjalanan mencari jalan penyelesaian untuk kesengsaraan hidup, baginda meminum susu lembu untuk menguatkan badan. Dan akhirnya dibekalkan tenaga hingga sampai di bawah pokok podi ataupun dalam Mandarin Putisu. Betapa di situ menemui kebenaran dan jalan kesederhanaan. Dalam kitab Christian Bible pula, terdapat lebih 100 potong ayat yang berkaitan dengan susu. Seperti mana Moses ataupun Nabi Musa dan juga Bani Israel dijanjikan tanah permai yang mengalirnya susu dan madu, serta wujudnya sungai susu di syurga bagi yang mengamal dan bertauhidkan Tuhan yang satu. Dari segi Islam, lebih banyak sunnah dan potongan-potongan ayat Quran yang berkisahkan tentang susu. Malah ada satu surah dikhususkan dengan nama lembu, iaitu Al-Baqarah, binatang yang menghasilkan susu, dan difirman oleh Allah SWT, ada sepatang sungai susu yang mengalir di syurga kelak.
kita dihidup dan dibesarkan dengan susu. Dan pada hidup di alam akan datang, kita juga akan bersama hidup di tepi sungai susu, insya-Allah. Namun, sedih dan pelik kerana ramai di kalangan kita yang sudah lupa jasa susu sebaik je dewasa. Minuman susu kita digantikan dengan berbagai jenis minuman yang kurang khasiat, malah memudaratkan kesihatan kita, yang akhirnya segelintir daripada kita terpaksa menerima padanya dengan terlantar di atas katil, sehingga akhirnya disuap juga dengan susu. Cuma bezanya adalah pancur sendiri ke, ataupun orang pancurkan, atau ditebuk leher dan dimasukkan susu melalui saluran tiub. Syukur, Alhamdulillah. Para pengedar TDC yang terdiri daripada berbagai kaum, bangsa dan berbagai agama berusaha tanpa kena erti lelah demi memartabatkan kedudukan susu ini. Menerusi usaha berdakwah kalian semua, berkongsi, mendidik dan memberikan informasi tentang susu dan khasiatnya, semakin ramai orang mula sedar susu merupakan salah satu pemakanan yang sangat penting dalam piramid pemakanan sihat dan satu-satunya bahan makanan yang wujud secara asli dalam piramid pemakanan dalam bentuk pendalil. Malah, ia juga satu-satunya minuman yang digalakkan sebagai amalan oleh hampir kesemua agama dan bangsa. Terima kasih atas usaha anda semua. Produk susu kolostrum jenama C2 Joy dan Safe Enjoy ini berkembang dikenali semakin ramai orang di Malaysia, di Brunei, malah di Singapura. Syabas dan tahniah saya zahirkan kepada anda semua. Namun, bagi sebahagian daripada anda yang telah lama bersama TDC, pasti anda sedar dan tahu saya tidak akan pernah berpuas hati begitu saja. Pada saya, tiada penambahbaikan ke arah kesempurnaan bersamaan dengan mundur dan kegagalan. Sebab itu, sedikit demi sedikit, setahun demi setahun, TDC berkembang dan semakin bertambah baik. Baik dari segi pengurusan, pemasaran, sistem, pembayaran bonus dan begitu juga produk. Tiam tak tiam, sudah 5 tahun C2 Joy bertapak dan membangun di Malaysia. Malah pada awal tahun ini, kita memberikan satu sentuhan magical touch ke atas pembungkusan C2 Joy dari kotak sehingga ke sachet dengan menerapkan unsur batik dan contemporary. Syukur, berdasarkan maklum balas, majoriti menyukai penambahbaikan ini. Malah ada yang siap buat baju dan kain batik sepasang suami isteri dengan corak yang seakan sama. Namun, sekadar penambahbaikan kotak dan corak saja tidak mencukupi. Lebih-lebih lagi sewaktu musim pandemik COVID-19 ini. Dan dengan norma baru ini, di mana fokus orang ramai mula sedar akan pentingnya kekuatan imunisasi badan. Sejak tahun lepas, saya bersama dengan pasukan penyelidikan dan pembangunan produk di kilang cuba berbagai jenis cara dan formulasi agar dapat menambah baik kualiti C2 Joy yang memang sudah terbukti dari segi khasiat, manfaat dan sambutannya. Walau bagaimanapun, bukan mudah mahu memperbaiki sesuatu yang memang sudah sangat bagus. Bukan mudah mahu kejar kesempurnaan. Tetapi, kita cuba sebab saya yakin dan percaya ia boleh menjadi lebih baik. Selagi tidak mencapai 100% kesempurnaan, jadi masih ada peluang untuk membabaikan sehingga mencapai sasaran 100%. Penyelidikan demi penyelidikan sudah dilakukan. Sehingga saya sendiri pun sudah lupalah dah berapa jenis sampling,
tester yang saya sudah telan, sudah pancur, sudah minum, sudah kacau, sudah bau dan macam-macam cara lagi sebenarnya. Syukur kepada Tuhan, akhirnya itu dia. Kita berjaya menjumpai satu tambahan formulasi yang bukan saja tidak menjejaskan rasa, bau dan warna sedia ada, tetapi juga menambahkan lagi khasiatnya. Malah dapat dipancurkan sekali, tidak kisah air panas, air sejuk ataupun suam. Gabungan produk baru TDC ini bukan sekadar sahaja ada kolostrum lembu, bawang kolostrum 0 hingga 6 jam pertama yang diimport daripada New Zealand. Satu negara yang sudah ternyata bilangan lembu lebih ramai daripada populasi manusia, dan juga True Cow D7 yang diimport daripada Ireland. Malah ditambahkan lagi dengan beberapa lagi formulasi rahsia, termasuk MGUT daripada Norway. Kolostrum lembu 6 jam pertama terbukti dari segi saintifik bahawasanya ia merupakan susu yang rendah lemak, tinggi protein, rendah kandungan laktosa dan paling penting sangat kaya dengan immunoglobulin IG. IG ini bukan IG Instagram. IG ini adalah immunoglobulin berkaitan dengan imunisasi badan. Pada tahun 1955, Dr. Albert Sabin yang mencipta vaksin kepada penyakit polio, sejenis penyakit yang boleh menyebabkan kelumpuhan, beliau telah menggunakan kolostrum dan kandungan IG di dalam kolostrum tersebut. Namun, beliau terpaksa ganti dengan bahan lain yang mungkin sedikit kurang berkesan supaya harganya lebih murah demi berkomersialan vaksin tersebut. Dengan kata lain, sebelum tahun 1955 lagi, kolostrum sudah pun dikaji, diuji dan terbukti memberi impak optimum untuk meningkatkan sistem imunisasi badan manusia. True Cow D7 yang dibekalkan daripada Gambia PLC, salah satu syarikat pembekalan bahan mentah berkualiti terbesar di dunia, merupakan satu formulasi yang dipatentedkan dan terbukti bertindak sebagai satu booster khas bagi mempertingkatkan kandungan makromineral dan vitamin di dalam susu kolostrum, dan seterusnya meninggikan kandungan kalsiumnya sehinggalah produk ini diiktirafkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM sebagai susu high calcium milk yang dapat membantu dalam penyembuhan dan pembentukan tulang dan gigi bagi pengguna yang konsisten. MGUT yang diimport jauh daripada Norway pula merupakan satu formulasi yang dicipta khas melalui beta-glucan from yeast ataupun beta-glucan daripada yeast dengan kombinasi antibody monoclonal anti-tumor MABS yang digunakan dalam rawatan terapi bara kanser. Ia sudah terbukti dan dibenarkan satu lagi functional claim daripada KKM, yakni produk ini dapat mempertingkatkan sistem imunisasi badan dan membantu mengurangkan tahap kolesterol LDL ataupun bahasa biasa kolesterol jahat. Kombinasi menyeluruh formulasi yang luar biasa, berkualiti dan terbukti berkesan ini dapat meningkatkan kesihatan pengguna dari segi faktor imunisasi, faktor pertubuhan dan faktor nutrisi. Produk baharu ini bukan saja mempertingkatkan imunisasi badan anda semua, tetapi juga memperbaiki, menyembuh dan mengekalkan kesihatan sel-sel badan anda. Malah, ia membekalkan nutrisi yang cukup lengkap kepada keperluan seharian walaupun hanya dengan satu sajian sehari. Adakah produk ini yang seperti jauh lebih bagus dari segi kualiti, formulasi dan lain-lain akan jadi lebih mahal? Pastinya tidak. Sebagai penghargaan TDC kepada pengguna setia sejak tahun 2016 dan sebagai satu komitmen dalam memastikan pengedar sentiasa mendapat produk yang terbaik dengan harga berpatutan, TDC membuat keputusan untuk menyerap kesemua kos pengkajian, penambahbaikan formulasi, advanced features, malah kos logistik dan mengekalkan harganya sama seperti mana harga C2 Joy sekarang. Produk premium yang sudah terbukti kesan. Upgraded formulations,
enhance protection, improve nutrition, but maintaining the price position. We embrace the legacy of TDC. Kini sudah masuk tahun kelima TDC di pasaran dan sudah mula nampak visibility legacy yang ingin dikecapinya. Masuk tahun ke-6 ini, TDC seperti logo baru kita yang memecahkan bulatan yang mengkongkong penerbangannya bakal terbang dengan lebih tinggi. Bersama-sama dengan kalian semua, barisan kaki tangan, pengedar dan pengguna-pengguna ke arah pembinaan legasi di dunia dan seterusnya insyaAllah istana di syurga. Panjang lebar ucapan saya. Mungkin ramai sudah tidak sabar ingin melihat video pelancaran produk baru kan? Saranan saya, pastikan anda semua jangan terkejut sebab kali ini pasti berbeza dengan pelancaran video Barry Mix dulu. Bersoraklah, berjeriklah, berjogetlah, menyanyilah seperti mana anda berada dalam majlis, dalam konsert, dalam acara hiburan. Bezanya kali ini, kita bawakan pentas majlis ke dalam rumah, ke dalam pejabat anda, mahupun jikalau anda sekarang berada kereta, kita bawa masuk ke kereta anda masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, Kolewa!
Assalamualaikum. Hai, anda bersama saya dalam Kolivernya bersama Fa. Hari ini Fa nak share 2 resepi yang boleh kita buat menggunakan Koliver. Untuk resepi yang pertama ni, a berry Koliver ABC, kita hanya perlukan 350 ml ais warm. Lepas tu kita perlukan 2 sachet Koliver. Lepas tu kita shakekan dia. Okey, lepas tu kita tambah ais. Kat sini ada ais. Okey, tambah ais. Kita goncangkan lagi sekali. Last but not least, kita tambah 1 sachet berry mix. Masukkan sahaja dalam ni. Tutup. Shake lagi. Bau dia dah naik dah ni. Okey, jom kita tuangkan balik dalam cawan tanpa ais tadi, okey? Look at that. Tada! Senang kan? Okey, jom kita pergi kepada resepi yang kedua. Kita hanya perlukan 250 ml ais warm. Lepas tu kita perlukan Koliver. Kita mixkan dekat dalam ais warm tadi. Dan kita kacau bagi sebati. Okey. Lepas tu, dah siap resepi yang kedua, the original Koliver. Nak lagi sedap, kita boleh hidangkan dengan biskut oat dan kurma. Tu dia 2 resepi hari ini. Mudah kan? Okey, kali ni Fa nak share dengan korang fun facts tentang Koliver. Korang tahu tak, dalam Koliver ni ada beta-glucan yang terdapat dalam yeast untuk membantu imunisasi badan kita untuk melawan virus sesama. Dan ia kaya dengan protein tau, yang mana ia membina dan memperbaiki tisu badan, penting untuk pertumbuhan, perkembangan dan ia membekalkan asid amino untuk sintesis protein. Yang penting, dia tinggi dengan kalsium, jadi dia boleh bantu dalam perkembangan tulang dan gigi yang kuat. Rendah lemak dan bebas kolesterol. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Dalam kehidupan ini, setiap kesakitan yang dialami pasti ada cara untuk mengubati. Serahkan pada yang pakar. Untuk mencari jalan keluar dari keperitan yang menular. Mungkin ada penawarnya. Rahsia milik sang juara. Terus mencuba dan berusaha. Kembali beraksi penuh wibawa. Yakin dan bangkit. Terus dan teguh. Kembali ke gelanggang dengan gemilang. Jangan pernah berhenti percaya. Yang jelas nyata di depan mata. Menjadi penyelamat seorang perwira, menjadi azimat 1 dalam sejuta. Percaya
Percaya pada Yang Maha Esa serta segala yang diilham olehnya, yang membawa ikhtiar seribu daya. Kombinasi terbaik kolostrum dari New Zealand, M-Guard Beta-Glucan dari Norway dan Trucal dari Ireland. Coliver, bersama anda setiap ketika. Lihat ini, mengapa hanya video bunuh sana sini, di kaca TV, dalam internet, di FB hanya darah dan air mata. Ramai yang hina agamaku, terasa bahkan di jiwaku. Can't believe there are people like this, yeah. Can't believe we are living like this. Apa kita hanya terima saja? Assalamualaikum dunia, bangunlah semua, lihatlah pada diri kita, semua serupa. Damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, Assalamualaikum dunia. Assalamualaikum, damai pada dunia. Assalamualaikum, Assalamualaikum, damai pada dunia. Assalamualaikum. Warna kulit kaum asal usul, jangan menilai hanya pada rupa. Adakah matamu mengatasi akalmu? Satu untuk semua, yeah, semua untuk satu. I believe we are better than this, yeah, we could all be better than this. Apa kita hanya berdiam saja? Assalamualaikum dunia, bangunlah semua, lihatlah pada diri kita, semua serupa. Damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, Assalamualaikum. Benarku selalu bersalah, selalu terleka, dan ku sedari semua. Ampuniku yang berdosa. Ku berubah hari ini untuk kamu. Assalamualaikum, damai pada dunia. Assalamualaikum, Assalamualaikum, damai pada dunia. Assalamualaikum. Assalamualaikum dunia, bangunlah semua, damai. Oh, damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, Assalamualaikum dunia. Assalamualaikum, damai pada dunia. Assalamualaikum, Damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, damailah pada kamu semua. Assalamualaikum. Lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 47,000 kali dinyanyikan. Saya pun tak ingat berapa kali saya nyanyi lagu tu. Berapa kali bagi salam dah. Okey, Assalamualaikum semua. Saya harap semua orang berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. InsyaAllah setelah lama sebenarnya kita tak dapat buat kerja-kerja macam ni. Alhamdulillah saya hari ini dapat menghiburkan anda semua. Terima kasih kepada penganjur kita, kepada pihak produksi yang bertungkus lumus untuk memastikan hari ini kita boleh jalankan kita punya aktiviti untuk hari ini sempena dengan pelancaran produk terbaru iaitu Coliver, betul? Coliver daripada TDC. Tahniah. Dan juga saya harap semua orang sekarang ni berada dalam keadaan yang sihat. Setelah lama juga dekat 2 tahun kita
apa orang kata dilanda dengan wabak COVID-19 yang memang tak best ni, tapi apa-apa pun kita yang masih hidup ni diberi peluang untuk meneruskan kehidupan. Alhamdulillah, semoga semakin baik, semakin pulih semua. Okay, so hari ni kita enjoy saja. Kita enjoy, tak nak sedih-sedih, okay? Dan saya akan membawa sebuah lagu yang menceritakan tentang perangai seorang lelaki sebenarnya. Orang selalu ingat lagu ni pasal perempuan, tapi sebenarnya lagu ni pasal perangai suami dia. So terimalah untuk anda semua. Ragaman. Hari Isnin kau berkata nak makan lasagna. Okay. Dah sampai kedai nak tom yum pula. Oh my god. Petang Rabu nak cendol pula. Biar betul nasib kau baik, mood aku baik. Bulan puasa baru nak mula, dah minta langsir macam nak raya. Ragamanmu hanya aku yang tahu. Oh sayang, hanya kita berdua, kekal sampai tua. Bagai bulan di pagar bintang, tetapkan bersama. Oh oh oh, hanya kita berdua, kekal bahagia. Walau kita di mana, aku sayang padanya. Berkali-kali kau buat lagi, tolong. Hanya kita berdua. Berkali-kali kau buat lagi, tolong. Hanya kita berdua. We go. Makan malam sudah dihidang, kau masih melarang. Time tengok bola, kau ajak keluar. Ya Allah, so kereta baru kia dua, kau nak balik. Nasiblah baik, muka kau cantik. Hai bulan puasa baru nak mula, dah minta langsir macam nak raya. Ragamanmu hanya aku yang tahu. Hanya kita berdua, kekal sampai tua. Oh bagai bulan di pagar bintang, tetapkan bersama. Oh oh oh, hanya kita berdua, kekal bahagia. Walau bila di mana, aku sayang padanya. Here we go. Tak berkali-kali kau buat lagi, hanya kita berdua. Berkali-kali kau buat lagi, tolong. Ajo, okay. Hanya kita berdua, kekal bahagia sampai hari tua. Bagai bulan di pagar bintang, tetapkan bersama. Oh, oh, oh. Hanya kita berdua, kekal bahagia. Walau kita di mana, aku sayang padanya. Walau kita di mana, aku sayang padanya. Walau kita dibuatnya. Aku sayang padanya. One more time, Mr. Ragaman. One more time. Anak siapa sesat tu? Ada anak orang sesat. Patut tak ada penonton ni, tapi ada je orang tepuk tangan. Terima kasih kepada semua penonton yang hadir pada hari ni. Ya. Yang tengah menonton kat rumah, terima kasih juga kepada pihak produksi. Kita pelan-pelan dulu. Kita 2 lagu dulu hari ni. Cukup 2 lagu. 2 lagu cukup. 1 lagu. Lepas 1. Saya nak balik je ni semua nak.
Senang buat duit. Orang kata senang buat duit. Okay. Alright, so hari ini sekali lagi saya ucapkan jutaan orang kata terima kasih dan juga tahniah kepada TDC di atas pelancaran produk terbarunya, iaitu Coliver. Boleh cuba ya? Boleh cuba. Okay. Terima kasih kepada band saya. Alhamdulillah setelah sekian lama kami tidak dapat bersama untuk perform. Hari ini ada Arif on guitar, Jenk drummer, Pen on bass dan Rusdan on keyboard. Okay, so Alhamdulillah lagi sekali kerana kita semua sedang orang kata pelan-pelan keluar daripada PKP, ramai dah vaksin apa semua, tapi masih kena berjaga-jaga ya. InsyaAllah stay safe everyone, masih patuhi SOP, jangan tergopoh-gapa, jangan gelojoh, nampak macam diorang ni semua pakai face mask. Janganlah jadi macam saya. Ya, okay. Alright, so terima kasih lagi sekali kepada semua. Kita teruskan dengan sebuah lagu yang saya dengar cerita selalu dipasang. Saya tak tahu lah betul ke tak cerita ni, mitos ke apa ke, ada lah orang cakap saya lagu ni selalu dipasang ni untuk TDC punya event apa semua ni. Tak tahu lah saya perasan ke tak kan. So terimalah lagu daripada Didi and Friends. Terimalah lagu. Kalau anda tahu yang kat rumah nyanyi sekali, okay? This one is for you, especially for you. Harap dapat memberi semangat kepada semua orang untuk terus orang kata menghadapi hari yang baru, menghadapi hari-hari yang mendatang, menghadapi ujian dengan baik, dengan tenang, dengan redha. InsyaAllah semoga Allah permudahkan segala urusan kita selepas ini. Terimalah Gemuruh. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyela jauh dari yang biasa. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyela jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi. Oh yeah, segalanya pastikan terbukti nanti. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyela jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyela jauh dari yang biasa, menyela jauh dari yang biasa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Macam mana dengan video pelancaran tadi? Luar biasa mantap? Ataupun mantap luar biasa? Berapa orang tadi nyanyi dan joget tanpa sedar diri?
Jangan risau. Jangan malu. Di rumah saja pun, bukannya di tempat orang awam. Bila lagi kan mau enjoy setelah sekian lama terkurung sebab PKP. Kolewa, Colostrum forever. Dengan izin Tuhan, akan TDC terus membawa nama Colostrum ini ke satu lagi peringkat global. Bersama-sama dengan barisan staf, pengedar dan pengguna, kita naik itik terbang tinggi mencapai legasi di dunia istana di syurga. Sebelum berundur diri, sebenarnya kita ada satu lagi produk baru. Tapi seperti biasalah, kita kan suka buat benda luar biasa. Terutamanya untuk anda semua. Nak tahu produk apakah dia? Satu je syarat. Saya perlu anda semua feel the aura. Roll video. Ya, itu dia tuan-tuan puan-puan. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada Encik Hafiz Hugh serta tahniah diucapkan kepada TDC Holdings Sendirian Berhad. Dan juga, tuan-tuan puan-puan, pada ketika ini, saya nak anda type di ruangan komen, tahniah TDC, tahniah TDC, tahniah TDC, tulis banyak-banyak di situ. Sekarang juga, kerana pada ketika ini kita pun telah sampai ke penghujung acara. Tapi sebelum itu, saya nak mengucapkan tahniah kepada anda dan juga terima kasih kerana bersama-sama dengan kami daripada awal sehingga ke akhir acara, di mana kita telah melihat pelbagai jenis aktiviti, pelbagai jenis agenda, termasuklah pengiktirafan, pelancaran dan juga persembahan daripada SciQ6, persembahan daripada Faisal Tahir, ramai yang juga berminat teruja sewaktu ketika itu, dan juga kita mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda. Tapi sebelum itu, kita juga ingin memberitahu pada semua, jangan lupa untuk mendapatkan informasi terkini di laman Facebook rasmi TDC Holdings dan juga Instagram TDC for you. Baiklah, satu lagi berita baik yang saya ingin beritahu kepada semua. Jadi, jangan lupa kepada semua ejen dan juga stokis, Colliver pre-order bermula sekarang juga, jadi buat dengan kadar segera. Dengan itu, kita telah sampai ke penghujung majlis kita pada malam ini dan kita akan berjumpa di majlis pelancaran Alitera. Tanpa melengahkan masa, saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Chulan dan saya juga ingin memesan pada anda, ingat kekuatan imunisasi, keutamaan TDC. Dengan itu, selamat malam. Bye-bye. And cut. It's a wrap for Syafiq Chulan. Thank you guys. Selamat datang guys. It's a wrap for Colliver Physical Stage. Come on.
La